Orang rajin ngaji, dia dengar tajuk ni, dia tahu. Kerana merebutkan kekayaan di Sungai Furat. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga Sungai Furat, iaitu sungai yang ada di Iraq, menjadi surut airnya sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Ramai orang yang terbunuh kerana merebutkannya, maka terbunuhlah 99 daripada 100 orang yang berperang, dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu. Dan dalam riwayat lain disebutkan, sudah dekat suatu masa di mana Sungai Furat akan menjadi surut airnya, lalu kelihatan perbendaharaan dari emas. Maka siapa saja yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun dari harta itu.